Okey, untuk dapatkan cantik tekstur untuk kek marble jelita, kena macam ni. Okey, dah siap dah. Kek marble jelita. Dia dah siap. Kita hentak-hentak sikit. Dan Kak Zai nak letak. So, jom kita lorek. Dah tak sekata dah kan. So kita redah je lah. Okey, kita setting 150 darjah Celsius. Api dia atas bawah. Lepas tu setting ni sampai habis lah. Yang ni sampai 1 jam je kan. Nanti kita setting dengan timer kita. So Kak Zai buat 1 jam, kat sini 1 jam. Nanti kita tidur bersama. Tidur adik. Ha? Tidur. Kenapa? Apa salah dia? Nak tidur.